Okey semua, selamat datang. Hari ni kita bukan setakat nak belajar buat pembentangan. Kita nak ubah cara kita berfikir dari sekadar penyampai maklumat kepada seorang pemujuk yang boleh tutup jualan. Jom kita mula. Baiklah, ini dia pelan tindakan kita untuk hari ini. Pertama sekali, kita akan sentuh pasal minda dan pertaruhannya. Lepas tu, kita akan bina rangka tindakan pra-permainan. Kemudian, kita akan asah impak fizikal, menyempurnakan cangkuk dan penutup. Dan akhir sekali, kita belajar daripada yang pakar. Ini 5 langkah penting yang akan lonjakkan anda ke tahap pro. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Minda dan pertaruhan. Kenapa? Sebab sebelum kita buka PowerPoint pun, kita kena faham dulu kenapa satu pembentangan yang betul-betul power tu adalah aset paling bernilai untuk kita. Inilah yang bezakan kita dengan pesaing lain. Tengok ni, Steve Jobs. Orang yang pernah tengok pembentangan dia cakap, ia satu pengalaman yang luar biasa. Dan itulah matlamat kita, bukan? Bukan sekadar nak present produk. Kita nak cipta satu event, satu pengalaman yang orang akan ingat dan yang paling penting, buat mereka nak bertindak. Inilah standard yang kita nak capai. Yang ni mesti kita semua pernah nampak kan? Pembentangan yang hamba, bosan, tak ada eye contact, isi kandungan berterabur. Kadang-kadang mungkin kita sendiri pun pernah buat silap-silap ni. Tak apa, hari inilah masanya kita hapuskan semua kesilapan ni. Jadi macam mana kita nak elak semua masalah tadi? Semuanya bermula dengan rangka tindakan pra-permainan. Ingat pesanan ni, kemenangan tu sebenarnya ditentukan sebelum kita masuk bilik mesyuarat tu lagi. Persediaan, itu kuncinya. Dan persediaan tu bermula dari sini, 90%. Sebanyak itulah peranan pengetahuan produk dalam satu pembentangan jualan. Selebihnya, barulah tentang cara nak jawab soalan dan tutup jualan. Bila anda betul-betul kenal produk anda luar dan dalam, keyakinan tu akan datang secara semula jadi. Tak ada siapa boleh goyangkan anda. Okey, bila dah ada pengetahuan, kita perlukan struktur. Pembentangan anda mesti ada aliran yang logik. Kat sini ada 6 cara yang anda boleh guna. Mungkin anda nak ikut urutan masa atau mungkin format masalah penyelesaian lebih sesuai. Apa-apa pun, pilih satu struktur yang jelas supaya mesej anda sampai dengan impak paling maksimum. Dan bila bercakap tentang slide, ini peraturan paling penting. Tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, penuh dengan teks, ayat panjang. Sebelah kanan, gambar yang power dengan sikit je perkataan. Ingat, tunjukkan, jangan bebel. Biar gambar yang buat kerja. Okey, slide dah cantik, tapi itu baru separuh jalan. Bahagian yang lebih besar, yang lebih penting adalah anda. Impact fizikal anda. Sebab cara anda sampaikan mesej tu, percayalah, jauh lebih penting daripada apa yang anda cakap. Tak percaya? Tengok data ni. Kajian oleh Albert Mehrabian menunjukkan 55% impak datang dari bahasa badan, 38% lagi dari nada suara, dan perkataan yang kita cakap cuma 7%. Gila kan? Ini bermakna isyarat bukan lisan kita, itulah senjata kita yang paling ampuh. Dan tanggapan pertama tu terbentuk dalam masa 7 saat je. 7 saat. Jadi penampilan anda sangat penting. Ia bukan soal nak menunjuk-menunjuk, tapi ia tentang membina kepercayaan. Peraturan mudahnya, sentiasa berpakaian sedikit lebih kemas daripada audiens anda. Ia tanda hormat. Sekarang, mari kita cakap pasal suara. Suara anda ni macam alat muzik. Anda ada 4 setting utama. Kelantangan, tinggi rendah nada, kelajuan dan jeda. Belajar main dengan keempat-empat ni. Kuatkan suara untuk penekanan. Perlahankan bila cakap benda penting. Dan jangan takut untuk berhenti sekejap. Bagi idea tu meresap. Kuasai kit vokal ni. Okey, sekarang kita masuk bab cangkuk dan penutup. Kenapa penting? Sebab orang akan ingat permulaan dan pengakhiran. Jadi kita kena mula dengan wow dan tutup dengan boom. 2 momen ni tak boleh main-main. 4 minit. Itu je masa yang anda ada untuk cipta 60 hingga 80% tanggapan audiens. Bayangkan, jam terus berdetik sebaik sahaja anda mula bercakap. Jadi, tak ada masa nak warm up. Kena terus pikat perhatian mereka. Jadi, macam mana nak pikat? Ni ada 2 teknik yang sangat berkesan. 1, bagi mereka satu statistik yang mengejutkan. Sesuatu yang buat mereka fikir, betul ke ni? Atau cara kedua, kongsi satu cerita peribadi yang pendek. Cerita ni akan terus buat mereka rasa ada hubungan dengan anda. Dan bila nak habis, jangan biarkan ia tergantung. Penutup yang baik ada 3 maklumat. Pertama, bagi isyarat yang anda dah nak habis. Kedua, ringkaskan balik poin-poin utama. Dan yang paling kritikal, ketiga, bagi mereka satu seruan tindakan yang jelas. Apa yang anda nak mereka buat lepas ni? Cakap dengan jelas.
Baiklah, kita dah cover banyak benda. Jadi, macam mana kita nak gabungkan semua ni dan naik ke tahap seterusnya? Senang je. Kita belajar daripada para pakar. Jom kita tengok apa yang kita boleh cedok daripada komunikator terhebat di dunia. Ini dia, senarai semak terakhir anda. 7 pengajaran penting. Antaranya, mulakan idea atas kertas, bukan terus buka PowerPoint. Cerita dalam 3 babak. Guna gambar, bukan teks. Dan nombor 7 tu, berlatih, berlatih dan berlatih. Inilah yang membezakan orang biasa dengan juara. Okey, pasukan, anda dah ada semua strategi ni. Sekarang persoalannya untuk anda. Apa Steven Note anda yang seterusnya? Ingat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Gunakan semua yang kita bincangkan hari ini dan pastikan pembentangan anda yang seterusnya bukan sekadar pembentangan, tapi satu pengalaman yang orang takkan lupa. Jom lakukannya.